mesti nilai kepimpinan. Okey, soalan tadi yang cikgu berikan tadi, anda sebagai ketua kelas, bagaimanakah anda mencontohi kepimpinan yang ada pada tengah diaplikasikan dalam kelas sebagai ketua kelas. Okey, wakil seorang pelajar lelaki dan perempuan. Okey, boleh? Seorang wakil. Okey, ke depan. Apa yang kamu boleh aplikasikan pada CV Nabi Muhammad ni diserap dalam dalam pemimpin dalam ketua kelas lah. Maksud ketua kelas yang apa yang boleh dia ambil contoh teladan tu dan dia amalkan dan dipraktikkan dalam kelas lah. Boleh? Apa yang kamu faham tentang ciri kepimpinan ni? Boleh? Cepat layan tadi nak sangat. Soalan 5 minit tu saya tak isi panjang pendek. Saya kan kamu faham lah. Boleh? Boleh kamu cuba je. Saya kan faham. Saya tunangan guys. Dia baru. Ini kita pada kamu. Sini. Bukan cuma mana ya. Baik. Saya buat sikit. Apa yang kamu boleh contohi tak? Ataupun nilai-nilai kepimpinan yang ada pada Nabi Muhammad, kamu boleh contohi dan kamu boleh amalkan dalam kelas. Maksudnya kamu gaji tu kelas, kamu amalkan dan kamu praktikkan. Maksudnya kamu praktikkan, kamu kamu amalkan dalam kelas tu. Apa yang kamu boleh contoh, kamu boleh jelaskan. Kepimpinan Nabi Muhammad adalah amanah, tanggungjawab. Okey, dulu. Contoh apa tu dua tu? Kamu boleh jelaskan apa? Contohnya amanah tanggungjawab tu kamu boleh contohkan apa? Amanah ni macam Kamu contohkan dalam bidang ni, dalam kelas ni. cikgu bagi amanah bagi hantar nama murid yang tak datang. Lepas tu Apa yang kamu boleh kamu amalkan dekat dalam yang mana kepimpinan kamu namanya Daisa. Macam buat kerja sekolah, siapkan kerja sekolah. Lagi yang kamu boleh selain apa tu pikulah. Selain kerja sekolah seperti jaga tidur kelas. Jadi tak main dalam kelas. Main pingpong. Lagi-lagi main pingpong. Lagi apa? Saya tanggungjawab. Amanah lagi apa? Kalau ada orang main tegur. Maksudnya itu adalah tabligh itu penyampaian. Selain penyampaian ni adalah selain pada agama Islam, saya agama menyampaikan ajaran Islam, kita juga boleh menyampaikan ilmu lah, maknanya apa yang kita faham, kita berkongsi dengan kawan yang kurang faham pada ketika dengan kita belajar, maknanya tabligh lah. Dan itu tabligh itu juga boleh dicarikan sebagai apa? Sebagai menasihati, maknanya penyampaian ni pun boleh kita menasihati. Contoh macam kawan-kawan salah kesalahan kita boleh menasihati, maknanya kita menasihati secara apa? Secara baiklah, maknanya secara baik, maknanya tidak menggurus hati, maksudnya dengan lembut lah. Takkan kita nak tegur dia dengan kasar kan. Contoh dia buat kesilapan sikit kan. Contoh dia pinjam kamu punya pensel ataupun pen, kamu minta izin. Kamu tu kena tegur dengan dalam balik bukan kamu tengking dia, oi kamu akan boleh jangan dia punya pen lah ni. Maknanya kamu kena tegur saya baiklah kan. Kadang-kadang kamu nak kamu dah izin saya dulu gitu kamu. Dan satu dari segi pencakapan dia perlu apa? Perlu baik dan nada yang baik. Okey, maknanya sikap toleransi lah, maknanya waktu dia tadi kita cari
pinjam pen dan apa ambil pen kamu tak beli. Itu kamu nampak, itu nak maksudnya kamu kena kreasi namanya bercakap dengan baik namanya tegur dengan baik. Maknanya sikap komunikasi itu penting lah maknanya. Okey, maknanya sikap komunikasi pun ada juga dalam nilai. Okey, terima kasih. Tahun ni? Muhammad Dayat. Okey, terima kasih. Kita Baik, Dayat. Dennis. Dennis. Dennis bukan. Boleh bagi perempuan? Okay. Boleh. Untuk belajar ni kamu kena berani juga maknanya. Kamu kena berani tampil tapi kehadapan namanya kamu. Maksudnya waktu belajar ni kamu kena Tunjukkan potensi. Latih untuk jadi berani lah maknanya. Macam cikgu-cikgu pun dulu pun jenis introvert juga, jenis dia pun maksudnya jenis rasa juga. Dan tu kita perlahan lah maksudnya buang maksudnya jadi berani lah maknanya untuk kehadapan. Boleh? Bagi perempuan boleh? Terangkan contoh-contoh lah. Tak banyak boleh, contoh je. Boleh? Boleh kan perempuan? Bagi lelaki dah ada? Boleh? Kalau perempuan ni boleh? Boleh kan? Nampak yang baik. Terangkan apa yang boleh. Contohin. Dari itu betul lah. Ini boleh? Tolong tu lah kan? Tolong. Boleh tolong? Tolong pun mesti ada pimpinan juga. Contoh macam ketua kelas tak MC. Tolong ni ada tanggungjawab. Contoh macam ketua kelas demam kan. Benar ketua kelas jadi tanggungjawab untuk menjaga kelas ketika cikgu jaga. Betul cikgu tak ada benar ketua kelas tidak mainkan peranan lah tanggungjawab untuk menjaga kelas. Betul cikgu tak ada. Macam mana keadaan sekolah keadaan kelas tu? Pastinya kelas mesti menjaga kelas dengan kawal dan bising lah. Okey, boleh? So, wakil perempuan. Boleh tak? Boleh? Pilih dia. Hai. Boleh lah. Nanti masuk ke YouTube ni. Boleh pasal apa? Boleh ke wakil perempuan? Boleh ke? Volunteer. Mana yang rasa berani? Siapa yang berani ke? Suruh Hidayat pilih. Suruh Hidayat pilih. Okey, ketua kelas. Ketua kelas pilih. Syabir pilih Syabir. Yang dengar ada apa boleh je. Pilih Syabir. Biasa ada rasa kita rasa tersegar macam tapi kita terberani lah. Dan kamu pada awal ni mana tingkat awal kamu perempuan kan kamu kena belajar untuk berani. Untuk kamu akan masuk pertandingan kan. Kamu akan berhadapan dengan semua guru belajar kalau campur kamu masuk contoh kamu masuk pidato saja kamu mesti ada keberanian kan. Mesti ada sifat berani lah untuk sampai hadapan. Okey. Nasyid karisma. Maknanya semua itu antara dalam kelas ni lah. Maknanya bermula di dalam Kelas. kelas ni lah untuk kita membentuk kita punya jati diri kita lah. Maksudnya macam cikgu pun contoh macam cikgu pun dari masa ke masa pun cikgu improve lah maknanya memperbaiki cikgu punya kewatangan cikgu lah. Jadi cikgu jadi pendiam dan boleh bercakap ketika ni. Dulu macam contoh macam cikgu kan. Cikgu pun jenis liat dulu bercakap di depan dia. Masa dia sekolah tu jenis cikgu ni kan duduk diam belakang. Dia tak bercakap di hadapan dia. Cikgu ubah cikgu ni mindset. Boleh ke belajar perempuan? Ada nama volunteer. Ataupun sukarela. Boleh? Kamu belakang? Damian boleh Damian? Boleh? Boleh Damian? Target orang tidur. Gila. Boleh? Tak pun, kalau kamu tak nak duduk ke depan, kamu ke tengah. Kamu cakap suara je. Mana saya nak pun. Boleh? Siapa boleh? Mana tak ada ke depan, mana kamu cakap tengah ni bagi kuat sikit lah suara kamu. Mana adalah kamu sesi bercakap dengan pelajar tu, boleh? Kamu cakap tengah ni je, mana kuat sikit lah suara kamu, boleh? Siapa? Mana cikgu tak rasa tak dapat, mana pelajar perempuan tak yang depan, mana Dia dah dapat. betul kan? Boleh? Kau cakap bang? Tak, saya bisa. Cikgu Yes. boleh? Boleh. Boleh. Boleh.
Jangan pilih yang tidur. Tapi tak kamera tak nampak. Perempuan bagi kami idea tu kat tengah ni, kamu berdiri tengah ni, kamu cakap kuat sikit lah, maksudnya adalah suara dalam video tadi. Padahal kamu tak payah datang ke depan. Dia panggil Nur Inas Amni ada. Boleh? Maksudnya kamu apa yang kamu faham lah tentang ni, boleh? Boleh? Boleh bantu kamu lah lebih berani, boleh? Apa yang kamu faham dia tentang ni? Ciri kriminal ni, boleh kan? Boleh? Apa yang kamu ni? Okey, boleh. Tapi kamu kuat sikit boleh? Okey, untuk saudari Amni, okey. Kamu sebagai ketua kelas ataupun penolong ketua kelas. Okey, bagaimana kamu dapat mencontohi ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang boleh diterapkan kepada kamu untuk kamu amalkan ataupun kamu praktikkan dalam bilik belajar. Okey, silakan. Tak ada apa. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad yang saya amalkan ini adalah amanah dengan jujur. Okey, kamu boleh terangkan amanah dengan jujur. Terangkan sikit je. Terangkan sikit je. Amanah dengan jujur tu mana? Contoh kamu amalkan jujur apa yang kelas tu. Contoh kalau cikgu sampaikan pesanan kepada orang lain, saya sampaikan. Tak boleh. Betul lagi? Lepas tu Kalau jujur tak jujur? kalau jujur, kalau terjumpa barang murid lain, pulangkan. Okey, betul. Okey. Okey, untuk pelajar saudara Ami, Inas Ami, dia kata yang dia boleh contohi sebagai ketua kelas kan, ataupun dia sebagai ketua kelas. Yang pertama dia kata amanah dan jujur. Okey, amanah dia kata tadi apa ni amanah ni? Cikgu lupa dia. Amanah dia kata menyampaikan namanya, menyampaikan dan dengan jujur. Mana jujur, dia kata contohnya contoh dia macam menjumpai barang-barang ataupun duit dia jumpa pelajar dia, dia akan bagi tu kepada pihak ni, pihak tertentu lah, maknanya yang bertugas. Contoh macam pihak bertugas, contoh yang barang dia jumpa dan duit dia jumpa cicing, jumpa dalam jalan kawan sekolah, dia akan bagi kepada guru bertugas lah, maknanya guru bertugas duit yang guru bertugas bergaduh akan diberikan pada pimpinan, maksudnya guru bertugas tu akan announcement, akan pengumuman siapa yang pelajar ada kehilangan duit, seorang pelajar ni menjumpai nilai sekian lah. Macam tu contohnya boleh dicontohi lah. Macam amanah tu adalah cikgu memberikan amanah ataupun penyampaian kepada pelajar tersebut untuk menyampaikan kepada pelajar lain lah. Okey. Okey, setakat boleh faham Okey, seterusnya kita ada buku ni buat, Bawah. Kita buat sikit buku latihan. Boleh. Kita buat sikit latihan lah. Latihan dalam bab 8 tamadun Islam sumbangannya. Okay, kita buat muka surat. Buka muka surat buku latihan atau buku kalkulasi, muka surat 107. Okey. Ini buat untuk latihan kerja asrama lah. Boleh kan? 107, 108 dengan 109. Ini isi jawapan ruang kosong ni. Jawapan ada, cuma kamu kena isi dalam ruang kosong. Okey, kita buat
kita buat aktiviti quiz lah sikit, aktiviti quiz ni. Ini. Taruh. Taruh. Anas. Yang ni pause. Okey. Kita cikgu dekat aplikasi apa? Digital lah. Yang ni kita quiz jadi aplikasi digital lah untuk quiz. Okey. Soalan pertama, okey, apakah peristiwanya yang menyebabkan zaman kegelapan masyarakat Arab? Okey, ada 4 jawapan. Yang pertama, keruntuhan Empire Marif, kemarau panjang, serangan orang Aryan. Yang keempat, kekalahan dalam perang. Okey. Perang. Keruntuhan Empire Ma'arif. Keruntuhan Okey. Empangan Ma'arif. Okey, kamu pilih yang pertama kan? Yang pertama adalah keruntuhan Empire Marif. Okey, kita tengok. Adakah betul atau salah? Salah. Betul. Okey, betul. Okey, tadi untuk kegelapan adalah jawapannya adalah tadi keruntuhan kerajaan Empire Marif. Okey. Seterusnya, apakah masuk jahiliah? Jahil. Betul jahil. Okey, jawapannya adalah okey, masuk jahiliah adalah jahil. Okey. Soalan yang ketiga. Terdapat 2 kaum dalam masyarakat Arab jahiliah. Muhajirin Ansar. Betul ke ni? Badui. Kamu yang soalan contoh soalan sejarah objektif ataupun tak itu kamu jangan ni kamu jangan tertukar kaum Muhajirin Ansar dengan kaum Hadirin Badui ni salah jawapannya. Itu kalau dia contoh dia akan soalan yang contoh berikan terdapat 2 kaum dalam masyarakat Arab Jahiliah. Contoh tu soalan subjektif. Soalan subjektif kita tak bagi jawapan. Macam ni macam objektif. Contoh soalan objektif bagi jawapan. Ada pilihan jawapan, kamu senanglah kamu tembak kan, kamu faham. Kalau dia tak ada, kamu kena tulis. Kalau siapa yang tak ingat, nasiblah. Dia tulis kaum apa tu, kaum Melayu tu kan. Okey. Apa dia? Yang pertama, kaum Hadirin dan kaum Badui. okey. Kita tengok betul tak? Okey, jawab. Okey, jawapan adalah betul. Kaum Hadirin dan kaum Badui dalam zaman masyarakat jahiliah. Okey. Untuk soalan yang keempat. Okey, penyatuan masyarakat berasaskan keturunan diistilahkan sebagai Semangat Asabiah. okey, betul. Iaitu semangat Asabiah. Okey, soalan yang kelima. Pilih amalan ekonomi yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah ketika itu.
Okey, yang pertama ada 4 pilihan jawapan adalah yang pertama menternak binatang, kedua berdagang secara kafilah, yang ketiga menipu timbangan dan keempat amalan riba. Betul nak biarkan berdagang secara kafilah. Ya, okey. Timbangan dan riba. Betul nak binatang berdagang Dagangan Ni. secara kafilah. Ni boleh pilih dua. Mata anak. Menipu timbangan. Timbangan dengan riba. Ya, dua ni Ya. Ya. Okey, kamu pilih menipu timbangan dengan amalan riba. Betul. Jawapan ialah empat tu diamalkan ketika masyarakat jahiliah. Okey. Yahudi. Okey, soalan yang ke-6. Okey, masyarakat zaman jahiliah mereka menyembah api. Okey, wakil perempuan ada? Nak cakap? Okey, perempuan boleh. Jawab dia. Bagi jawapan apa? Okey, jawapan pertama Majusi, Watani, Yahudi dan Nasrani. Manakah keempat ajaran ni yang menyembah api? Yang kita belajar pada minggu lepas. Ada empat ajaran. Mana satukah ajaran yang mereka menyembah api? Majusi, Watani, Yahudi dan Nasrani. Apa? Majusi, okey. Pelajar perempuan mengatakan Majusi. Okey. Kita tengok jawapannya. Okey, betul. Okey, menyembah api adalah ajaran Majusi. Okey. Soalan yang ke-7. Pilih amalan adat masyarakat Arab Jahiliah. Okey. Kasihnya ada 4, menyia nasib, memuliakan tetamu dan menepati janji. Okey, jawapannya apa? Memuliakan Dah. Apa boleh pilih lebih dari dua? menilik nasib. Semua. Ya, semua. Semua. Okey. Hampir semua kan di atas kan. Jawapan 4 jawapan berikut. Okey, kita tengok jawapan sebenar. Yang salah dah je. Okey, betul. Maksudnya jawapan 4 jawapan tersebut adalah betul lah. Maknanya jawapan betul pada soalan tersebut. Okey, soalan yang ke-8. Nama ayah Nabi Muhammad SAW. Okey, apa dia? Apa? Abdullah. Okey. Satu jawab pula kena. Okey, pelayan perempuan apa? Nama ayah Nabi Muhammad SAW. Abdullah. Okey, Abdullah ke Abdul Talib ke Abu Talib ataupun Abu Lahab? Nama ini benda basic lah, mana nama keluarga Nabi Muhammad. Abdullah kan? Okey, pelayan perempuan apa Abdullah? Pelayan lelaki mengatakan Abdullah kan? Okey, tengok. Jawapannya betul. Habis dah? Okey. Ya, kawan lagi. Okey, soalan yang ke-5. Semua. Macam tadi je. Semua ya. Pilih amalan ekonomi yang diamalkan masyarakat Arab Jahiliah. Okey. Okey, mana keempat-empat ni lah. Ya. Okey, rasanya keempat ni. Okey, keempat ni adalah jawapan yang diamalkan amalan ekonomi lah. Okey, betul. Soalan ke-9. Apakah nama ibu Nabi Muhammad SAW? Aminah. Empat, Aminah, Siti Khadijah, Aisyah dan Zainab. Aminah. Okey. Semua tahu ni lah. Syafiq. Okey, yang okey, betul namanya lah. Okey, nama Nabi Muhammad adalah nama ibu adalah Aminah. Okey, soalan ke-10. Wahyu pertama diturunkan apa? Al-Alaq. Okey. Al-Alaq. Okey. Surah Al-Alaq ni ada berapa ayat? 12. Bukan, berapa ayat? Dah ada berapa ayat? 5. Okey, surah Al-Alaq ada 5 ayat, 1 hingga 5. Okey, boleh baca? Okey, baca sama. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla. Okey. 2 tahap dakwah Nabi Muhammad SAW. Soalan yang ke-11 apa dia? Oh, rahsia dan terang-terangan. Okey. Dalam soalan nanti kalau soalan tak pasti sama ada soalan tu ada di soalan saja atau audit mana saya akan beritahulah soalannya. Okey, okey, berikut adalah 2 tahap
dua cara kaedah ataupun dua kaedah lah dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, bagilah ABC apa kan? A B C D E F. So apa? Terang-terangan dan rahsia, paksa dan menyuruh, sembunyi, dan keterbukaan. Contoh ada pilihan jawapan lah. Itu kalau saya kata kamu faham lah. Sebab ada pilihan jawapan. Kalau yang soalan itu kamu kena banyak membaca lah. Banyak membaca dan menghafal. Contoh soalan ni. Okey, berikan dua cara ataupun dua kaedah dakwah Nabi Muhammad SAW. Kamu terangkan lah mana kat soalan tu. Okey, selalunya bagi point lah. Selalunya soalan itu bagi point ke bagi essay? Bagi point lah. Bagi pointnya. Okey, kamu poin pertama kamu tulis lah. Dakwah secara terang-terangan. Jawapan kedua, poin dia kaedah dakwah secara rahsia. Mana kat situ kamu boleh skor 2 markah lah. Dua markah. Mana itu senang je kamu nak skor. Ini kaedah-kaedahnya. Cumanya kalau macam sejarah ni, soalan ni kalau soalan tu kena sikit, macam jawapan sulit kena lah, mungkin boleh diberikan markah lah. Kalau macam bunyikan bagi jawapan tu mungkin jauh sekali dengan skema yang mungkin kosong lah. Maknanya kalau ada boleh diterima atau logik akan boleh dapat markah lah. Okey, jawapannya lah betul, rahsia dan terang-terangan. Okey, soalan ke-12. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kerajaan Islam diteruskan oleh apa? Khulafaur Rasyidin. Okey, Khulafaur Rasyidin. Pemerintahannya apa? Yang pertama lah, yang pertama. Yang kedua adalah Abbasiyah, Utsmaniyah dan Turki. Maknanya yang pertama lah Khulafaur Rasyidin. Ada mana? Ada 4 lah. Kamu kena faham lah. Ada 4 lah. Empat kerajaan pemerintahan pada tu lah. Kamu kena ingat 4 ni. Khulafaur Rasyidin, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah dan kerajaan Turki Utsmaniyah adalah kerajaan yang terakhir memerintah ataupun menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia lah. Maknanya tak ada negara yang tertinggal. Maknanya penyebaran agama Islam ni sangat luas lah, merangkumi semua negara sampai ke ocean, ke benua-benua lain. Okey, jawapannya lah Khulafaur Rasyidin. Okey, betul. Soalan yang ke-13. Berikut merupakan faktor penyebaran Islam kecuali apa? Keterpaksaan. Keterpaksaan. Maknanya faktor-faktor penyebaran Islam ni adalah yang benar saja. Okey. Keterbukaan tu betul. Kecumulan betul. Hubungan betul dan keterpaksaan lah salah. Ini maksudnya keterpaksaan. Okey, betul. Soalan yang ke-14. Sumbangan tamadun Islam dalam politik ialah ada 4. Okey, ada 4 pilihan jawapan. Maknanya boleh pilih pada satu. Mana boleh pilih pada satu lah. Okey, yang pertama apa? Kehidupan bernegara. Yang kedua, konsep ummah. Yang ketiga, sistem syura dan hidup berdasarkan keadilan. Okey, ada pampat ni. Pampat ni boleh dikaitkan tak dengan sumbangan tamadun Islam? Boleh pampat ni? Pampat Okey, yang pilih 4 kan? Kehidupan semua kan? Yes, right. Kita tengok betul tak? Semua orang. Bismillah semua. Okey, betul. Betul. Okey, soalan yang terakhir. Ibnu Sina terkenal dalam bidang apa? Perubatan. 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 Respect. Satu je. Selain perubatan ada? Satu je? Masa satu bidang je? Swab. Ataupun falsafah? Astronomi. Falsafah. Okey, tengok. Kamu pilih. Okey, Ibnu Sina terkenal dalam bidang apa? Okey, tengok. Kamu pilih bidang perubatan dan falsafah. Okey, jawapannya jawapan satu saja. Maknanya Ibnu Sina adalah perubatan. Dua boleh. Sebagai penutupnya, cikgu boleh rumuskan topik ni lah. Okey, yang topik ni bab 8 lah, tokoh Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Okey, untuk rumusannya kita boleh lihat apa? Ketokohan ataupun yang ada pada Nabi Muhammad, iaitu kepimpinannya boleh kita contohi lah dengan nilai-nilai yang ada pada beliau lah. Maknanya pada baginda lah. Maknanya antara ciri-ciri kepimpinan yang ada pada beliau ataupun pada baginda ya, ialah apa? Tabligh, matanah, amanah dan sidik, iaitu benar lah. Empat-empat ni ataupun ni adalah 4
ciri yang utama lah. Dan selain tu ada yang ciri yang lain ada pada Nabi Muhammad SAW. Okey. Selain itu apa? Baginda memimpin agama, memimpin masyarakat, negara dan membangunkan ekonomi. Okey, itulah yang boleh simpulkan ataupun dirumuskan dalam topik pada kali ini. Okey. Untuk sekadar soalan, mungkin cikgu nak bagi soalan. Ni soalan jawab ni soalan jawab ringkas lah untuk kefahaman belajar. Okey. Okey, boleh apa tak berikan kepada cikgu berikan satu ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Okey, satu je. Jangan. Bangun. Maksudnya kebijaksanaan. Okey, betul. Okey, kamu boleh. Jujur. Okey, jujur. Satu lagi, jujur. Okey. Jujur dan kebijaksanaan antara salah satu kepimpinan yang ada pada baginda lah. Okey, soalan kedua, soalan ringkas lah. Satu contoh amalan yang boleh dilakukan di sekolah. Okey, boleh. Apakah satu contoh kepimpinan boleh dilakukan di sekolah? Maksudnya tak kisah di dalam luar sekolah, di dalam kelas ataupun di persekitaran sekolah, boleh? Boleh. Boleh. Contoh kepimpinan lah yang kau faham tentang belajar pada topik ni lah. Jujur. Okey, jujur boleh kat sini. Kamu dah baca jujur. Soal ni ciri lain lah. Sebab kamu dah baca jujur. Okey, amanah. Okey, kamu pelajar kita mengatakan apa? Amanah. Amanah ni dari segi apa? Tanggungjawab lah amanah ni. Dari segi tanggungjawab ke ataupun arahan ke ataupun apa-apa lah amanah yang diberikan. Contohnya amanah ni apa dia? Contohnya bukan memberikan amanah kepada ketua yang untuk menjaga kelas lah. Maksudnya untuk mengawal kelas dalam keadaan, memastikan keadaan kelas dalam kawal dan tidak bising lah. Contoh lagi amanah adalah apa? Contoh amanah guru kelas memberikan kerja sekolah, tugasan sebelum cikgu tu ada hal, maknanya sebelum cikgu ada hal, contoh cikgu tu minggu depan tak ada kelas, contoh minggu depan cikgu tak masuk kelas, cikgu dah bagi tahu awal lah, maknanya seminggu awal lah untuk yang minggu depan dia tak ada, contoh dia bagi tugasan ataupun arahan kepada ketua kelas. Contohnya apa? Contoh dia guru kelas tu bagi contoh guru tu bagi buat latihan kat muka duiti ke ataupun buat kerja sendiri ke ataupun mengulang kaji pelajaran lah. Antara contoh-contohnya yang ni lah guru tu bagi pada pelajar tersebut. Okey, silakan boleh faham